Okay, boleh tak nak pakai cawat tak berjahit? Nak gantikan seluar dalam. Ni untuk orang lelaki ketika mana dalam ihram, pakai seluar dalam ataupun underwear adalah salah satu larangan dalam ihram. Cuma, sebelum nak menjawab soalan ni, saya nak pergi dekat tajuk tak berjahit. Larangan dalam ihram yang ramai sangat orang yang saya jumpa pernah bercakap, bertanya soalan, duk mention pakaian berjahit. Dia sebenarnya yang bukanlah bagi saya lah, yang lebih tepat dia bukan sekadar berjahit. Sebab contoh, kadang-kadang hari ni kita dah pakai jam kan, jam tangan yang ada jahitan. Bukan maksud tak boleh, boleh. Kasut kita pakai kasut kulit ke, kasut jenis material yang kain yang ada jahitan, masih lagi boleh. Sebab tu dia bukan tak berjahit saja, dia tak berjahit dan dalam masa yang sama dia bersifat tidak membentuk tubuh badan. Tidak menutup dan membentuk tubuh badan. Contoh macam apa, kepiah kan, dia tutup kepala ni tak boleh, larangan. Kita ambil serban lilit apa semua tak boleh, larangan dalam ihram. Tapi kalau kata tak berjahit, contohlah ambil apa-apa kain kan, kain lah, contoh kain yang tak berjahit, kain ihram, saya letak atas kepala, saya tutup, tak berjahit kain, betul tak? Tapi tak boleh sebab dia larangan dalam ihram juga. Jadi saya harap penjelasan tu faham. Okey. Jadi bila sebut pasal underwear, pasal cawat, boleh ke tak boleh? Asal ihram zaman Nabi SAW, seperti yang diceritakan dalam hadis, Nabi, para sahabat pakai ihram pada dua helai kain saja, iaitu izar yang bawah ni dan rida yang atas. Asasnya dua sahaja. Jadi kain-kain lain tambahan tu nak pakai underwear, nak pakai tu ini, mask apa semua, boleh tak? Selagi mana tak ada larangan dan tidak melanggar sifat-sifat, maka diperbolehkan. Takut terlondeh nak pakai cawat lah, backup cawat yang orang kata apa, yang cawat yang simple tu lah, yang tak berjahit apa semua. Ataupun nak pakai mask, zaman Nabi memang tak ada mask, kita nak pakai mask sebab takut daripada wabak dan sebagainya. Nak pakai tali pinggang, takut tali kain terjatuh, ikat tak kuat, maka diharuskan selagi mana dia tak langgar macam saya sebut tadi, larangan yang dia menutupi, dia membentuk tubuh badan sebagainya, jadi macam seluar, jadi macam short pant dah, maka lebih baik kita elakkan. Selagi mana tak langgar, tak apa. Jadi harap menjawab, harap memberi manfaat. Jangan lupa like, komen dan share video ni.